Assalamualaikum. Hai. Welcome back to our YouTube channel Cerita Kak. Okey, ke mana kita sekarang? Ke Cameron Highland. Silap. Highland. Silap. Genting Highland. Semoga selamat sampai. Amin. Bismillah. Bismillah. Apa? Ada tengah main game kapal jalan. Apa tu? Kalau pula. What? Kalau pula tak ada. Siapa lah dengan Mayang? Nantilah. Nantilah. Peace yo. Bye. Bye. Okay, kita bagi task kat mereka buat pick up line ataupun pantun. Tengoklah tu. Dia boleh not. Okay, kakak dah bersedia dah pantun? Okay. Jangan. Ini betul ke ni? Jalan-jalan bersama si Ellen. Jom kita ke Genting Highland. Yeay! Naik kereta ramai-ramai. Jangan sampai mamai. Oh, Mamai? Pergi ke Mamai. Beli kurma di kota Mekah. Di kota Mekah ada Kaabah. Hari Jumaat penuh berkah. Semoga rezeki kita datang melimpah. Sebelum kami pergi Genting Highland, kami singgah sat dekat Derian Benar Valley. Yang dulu. Ni hantu durian. Tak boleh nampak durian. Apa meh sini? Murah ada promosi. Durian apa? Ayo, guys. Rasa apa? Manis ke pahit? Kami dua kampung. Dah. Ni hantu. Asal apa? Kampung Ayo Ai Mustangking best. Benam Valley ah. Benam Valley. Tak terkata apa dah makan. Oh tu, musangking. Nice. Makan dulu. Kita try musangking dulu. Nampak sikit. Tak. Dia pahit-pahit manis lah. Beli Ali. Ini kampung. Hello. Oh. Yeah. Satu lagi yang main makan. Okay, last Ayo Ai. Cepat sikit lah. Kampung sedap. One eternity later. Sudah. Asal sejuk lah adik. Dia kat saji. Dia tudung adik sakit. Itu dah sakit. Itu ada sakit. Dadah.
A few moments later. Okay guys, dah sampai dah First World Genting Highland. Sampai dah adik. Sejuk. So kita nak check in. Nak check in hotel pula, okay? Tunggu. Sekarang ni booking hotel pakai kios je. Adik, sejuk tak? Tak. Sejuk. Adik kata tak sejuk. Sejuk gila. Aku nak pakai sweater lah. Ini tempat-tempat yang untuk apa, reception semua. Jadi kita pusing-pusing lagi. Settlekan hotel dulu. Okay, jom. Jom kita masuk bilik kita. Apa kaki aku kata boleh aku tidur? Ha? Ini standard kan? Bilik sebelah pula. Lagu apa? Pak Kita tengok bilik kita tadi kat tower 3. Sekarang ni kita nak pergi tower 2 pula, bilik satu lagi. Kena exercise lah sikit ya. Jom kita tengok bilik tower 2. Okay, jom kita masuk tengok tower 2 pula. 5821. Sini kan, kanan. Cepat siapa dapat dulu. 5831. Assalamualaikum. Okay, next bilik. Tara. Oh, ni sok sikit lah. Tapi keluasan dia, aku rasa keluasan ni lagi sikit lah. Apa tu, nampak apa tu? Ya. Ayin tak ada weh. Ayin baju tak ada adik. Okay. So, Okay, kita bermalam di sini. ya. Selamat bermalam. Honeymoon. Mana kita? Di mana kita? Kita berada di First World Resort Genting Highland. Thank you bye Pak. Thank you bye Pak. Sponsor lagi dekat. Ayun tak ada. Tak ada macam mana? Okay, sekarang ni jom kita pergi ambil beg. Beg kita kat kereta, lepas tu kita masuk hotel kita masing-masing. Ambil beg dulu. Okay. Tekan dek. Tekan. Tomorrow, day 2. Assalamualaikum guys. Good morning. Okay, kami pagi nak pergi breakfast. Cari tempat nak makan dulu pagi-pagi. Tengoklah apa? Suasana sini pagi-pagi. Wow. Jom kita pergi breakfast dulu, okay? Kita tengok tempat macam mana. Meanwhile. Selamat pagi. Okay, kita sekarang ni kat hotel pagi. Kita nak breakfast. Tapi masalahnya breakfast di luar hotel. Nampak? Tu. Kena tunggu pula van. Charter ambil. Okay. Kita duduk hotel mana? The First World. Okay. Bye. Sekejap lagi menanti. Kita punya aktiviti hari ni. Okay. Bye. Nak beli boyfriend ni, tapi kena tunggu mai dulu. Ramai. Semua ada ramai banyak friend. Dia ada banyak saja friend saja. Ada. Okay, bye bye.
sampai tempat nak breakfast. Rupanya dekat dalam building lain lah, maksudnya bangunan lain. Kita hotel lain, breakfast hotel lain. Special case sikit. Dia jadi macam blur-blur. Jadi kita masuk. Dia tak bagi Pak Lang dia pegang mak yang. Pagi-pagi masih kata menung, tengah hari masih kat buntal. Comel apa kata? Natural. This is natural. Juga Makeup. comel kan? Ni anak buah kami yang sudi. Wow. Dah bela daripada kecil lagi. Do you love me? Yeah. Ni kami terpaksa pecah. Suami di sana. Sebab semalam nak beli breakfast tambahan untuk 2 pack tak boleh. So dia kata just walk in je. So walk in yang baru nak beli untuk breakfast kat sana. Kami ada voucher dia kat sini. Okay? Tengok ramai. Nak boleh makan pun ramai apa. Beratur kita. Okay. Ni dalam dia ramai. Ramai ya orang makan breakfast. Okay, luas ya. Kita breakfast, jenuh kita macam brisk walk juga. Jom. Kita ambil minuman. Ini kita ambil bahagian air ya. Abang ambil air sejuk. Jus apa ni? Jus rasanya jus orange. Abang ambil mangga. Ada kopi juga. Apa kopi kah? Tu air apa? Air panas. Jom. Air makanan dia. Ada apa? Potato kak. Boleh ambil tu kita ambil. Chicken porridge. Macam-macam makanan ada. Jom kita makan-makan dulu. Lepas habis breakfast, naik charter balik mai ke hotel. Okay, sudah sampai di hotel. Sekejap lah, masa nak pergi tu rasa jauh, nak balik tu saat lah. Jadi jalan kaki lepas. Ada shortcut rupanya. Ada shortcut lah tu. Hotel kami di sana. Okay, dah sampai dah. Dia pusing batal balik tu saat lah. Kalau nak pergi tu dia rasa jauh sikit. Okay guys, kita nak check out pula. Check out pukul 11 guys. Awal guys. Okay, nantikan lepas ini apa. Benda lawak lah. Kami tadi nak masuk lift, lepas tu tertinggal dia orang kami. Tertinggal bagi kad kat laki kan. Lupa kata Nuh duk ada lagi satu kad Nuh dalam beg ni. Wallet dia dekat I. Kami pun tunggu lah. Depa di bawah apa siapa depa tak ambil kami. Tapi I lupa ada satu lagi kad. So I boleh tengok orang lain turun. Dia pun tak ada. Orang ni baru teringat atas kad kan dia. Aduh. Dia cerita. Tengok di belakang. Tahu kan? Ni baru tingkat 5. Depa punya tingkat 27. 27 lagi nampak. Nak pergi ke langit dah tu 27. Ke langit terus. Dia pun kata buat kita lambat lagi tak masuk bilik. Jom. Kita masuk bilik pula. Jom lah kita. Sebelah nak kena check out. Jom lah kita check out awal. Lepas ni kita berjalan-jalan. Okay. Bye. One eternity later. Okay guys, sekarang kita dah ada dekat tempat theme park. Tengoklah, cantik kan. So kita nak main kat sini. Tu apa nama? Kakak dengan Abang Ipan dia tengah nak beli tiket. Tu adik. Tengok tu. Wow. Tapi takut nak naik. Takut. Sekarang ni kami duduk dekat Sky Theme Park.
ada banyak permainan lah kat sini. Excited. Kakak kita sekarang nak cuba beli online, tiket online. Pakai kios pun boleh. Kita tengok. Okay, nak main kat sini, pas dia untuk my card RM90. Untuk Pahang Citizen RM54 je. So kalau kita nak main sini boleh tanpa had lah. Kalau kita nak main ni ada benda site-site yang ada harga-harga dia RM16 ada, RM22 pada, tapi ikut kepada mainan lah, ikut kepada mainan. So kalau hampa nak main sini, kalau nak main macam loose tu ada jugalah RM16 tapi tengoklah atas mainan apa yang kita nak main. Kalau nak main unlimited satu hari tu RM90 seorang. Tak kisah dewasa ataupun kanak-kanak. Jom. Kami masuk kat indoor je sekarang ni. Takut outdoor panas kan. Takut outdoor lagi ekstrim, tak mau lah. Ni tiket untuk beli masuk dalam ni indoor theme park. Dia tak ada orang dewasa, kanak-kanak sama harga. Sekali masuk untuk semua mainan RM90. Mainlah sampai mana tanpa had, berapa kali nak main pun. Harga kanak-kanak dewasa harga sama. Lepas tu dia ada untuk satu game ada RM9, ada RM22. Tapi kalau kita tak ada yang mainan kita tak mau main tu, kita nak main 2-3 mainan, kita beli je lah asal-asal. Tapi rugi balik lah kan, kita ambil RM90. Boleh main semua lepas tu sampai ke petang, ke malam. Okay, tu dari masa dia tu pukul 11 pagi sampai 9 malam untuk hari biasa. Saturday public holiday, school holiday sampai daripada pukul 11 pagi sampai 10 malam. Okay guys. Enjoy. Sekarang kita duduk kat ni duduk macam cantiknya tangan adik. Pak Lang, air tak ada air tengah Lang. Wah, ini mana? Tangan. Saya suka warna purple. Cantik eh. Berapa ringgit? Jom kita main sekejap lagi. Okay, kita dah banyak so nak pakai tagging. Kita tengok mainan apa kita main. Let's go. Have fun guys. Okay, ni unlimited pass. Yang dapat tagging untuk kita. Kena pakai seorang satu. Thank you Abang Ipar, kakak Aziz. Berapa ni? I'm so speechless. Banyak sangat dah habis. Thank you. Semoga kalian dimurahkan rezeki selalu. Jom kita main. Kembali. Ni first game kami nak main. Nak tengok first game kami apa. Tu. Kami main yang mencabar. Sangat mencabar. Bolehlah kan. Buat rasa-rasa. Tak tahulah ni kok boleh pusing sekali, lepas tu tak boleh pusing lah. What? Semua benda mau pusing. Apa lah. Okay. Tengok siapa yang pening nanti. Juga jom sekali saya tunjuk sebelum kita main. Jom. Okay, sekarang kita dah nak adik. Adik. Ready.
Let's go. Woo! Hah? Pusing. Pusing juga. Kami tak pusing lah. Kita tak pusing. Bukan hanya kot. A few moments later. Kita main game kedua seterusnya. Game apa nama dia? Pusing-pusing. Game pusing-pusing. Faham? Kerja kita ni dulu. Rollerblade. Okay. Kena naik asing-asing. Pak Lang naik dengan kakak. Ayah naik dengan adik. Kami berdua. Kita berdua. Dah berdua. Jauh berbeza. Dah berbeza. Langit dan bumi. Tak langit. Kita tak berpisah. Tak berbeza. Depa naik dulu. Okay, sekarang kita punya turn. Kita naik apa ni? Ni panggil apa? Apa nama dia? Fun fair. Tak tahu lah, tapi dia ni dia cool. Tak naik atas kita tengok nampak kat bawah-bawah lah sikit. Dia tak ada lah tinggi sangat. Okay, tengok view. Okay, kita mula naik. Okay, pusing. Nanti lagi kita naik atas. Kita naik tu. Tu boleh lah. Buat asal-asal. Tua dah. Tak boleh nak teruk-teruk dah boy. Kami kena main yang soft. Gitu. Oh, ni aku rasa macam macam kayak. Kayak sikit lah. Mana depa? Kami terpisah dengan laki kami. Oh, depa bawah. Dia. Depa di bawah tu, nampak? Okey. Pemandangan dari atas. Ni paling puncak. Ni paling puncak, nampak? Saya ni gaya nampak? Saya ni gaya nampak? Satgi depan ni lalat pula. Tapi okey lagi lah. Tinggi ni okey lagi. Tak nampak macam semut. Orang boleh nampak orang lagi kat bawah tu. Kan? Okay, apa? Sekejap lagi kami masuk next permainan pula. Okay? Bye. Okay, kita naik next pula. Takut. Aku first time nak naik. Ada sebelah cepat. Dah. Okay, sekarang ni cantik je boleh main ni sebab ada ukuran-ukuran dia yang lepas lah untuk masuk ni. Kakak cinta nak masuk tak boleh, tak lepas. Tengok cantik je lah. Okay, jom kita layan montaj ni.
Okay, dah habis dah seharian main macam-macam. Time to go back. Semua keletihan lah. Okay, doakan Misha nak sampai. Buat lagi. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Bye.